tu aku dah tunjuk body ni aku tembak. So hari ni body ni dah kering. Jadi aku rasa aku tak perlu simen. Sebab kalau aku simen kat sini, tempat dia nanti dia akan sama juga. Dia akan kena cover set. So aku rasa aku gosok saja, bagi licin balik. Sebab body ni berhabuk kan. So korang layan translate ni. Okay guys, body ni pun dah kering. Jadi body ni dah ready untuk clear. So aku terlupa nak buat video masa aku masukkan kristal. Jadi korang layan video ni sampai habis. Hari ni aku nak pasang strap cover set. So cover set ni aku beli original Honda. Ada sebelum ni aku pernah pakai BSH. Honda dengan BSH ni pun dua-dua bagi aku sama-sama original lah. Sama-sama je original. So dalam ni macam biasalah, dapat cover set. So cover set ni aku dah buka, aku dah letak balik. So dapat stripe. Jadi online time slap ni okay guys, dah hujung-hujung. So barang pun dah siap. Barang dah siap repaint. Aku minta maaf kalau ada barang yang aku tak tunjuk. So fork pun repaint balik. Repaint color grey, color macam seakan-akan original. So casing engine dia, cover rantai. So nanti aku akan letak stiker balik. Double stand dia pun aku repaint balik. So cover set dah siap tampal semua. So hari ni aku jemur sikit. Jadi dah tak ada apa-apa. Lepas ni aku naik barang, korang layan time slide ni. So stay tune, layan video ni sampai habis.
Okay guys, motor ni dah siap sepenuhnya, macam korang tengok. So motor ni aku buat full repaint part-part lama dia yang original aku repaint balik. Stand dan double stand, tapak stand pun aku repaint balik. So korang boleh tengok condition video part 1 dengan sekarang. So sport rim ni nanti aku akan tunjuk cara aku buat sport rim ni macam mana. So nak kata kalori, aku tak berani janji dengan customer kalori. So aku akan buat seakan-akan. So aku dah tak ada cakap apa dah. Jadi korang tunggu untuk next video.